tadi kita dah tengok kita masak Maggi segera ataupun mi segera Maggi Mamak style. Nampak tu. Apa lagi kita boleh buat dengan mi segera Maggi ni? Bergedil Maggi. Antara bahan-bahan untuk bergedil Maggi, kita ada daun sup, telur sebiji, bawang besar sebiji, bawang putih seulas, kentang yang telah siap direbus 3 biji, dan bahan utama Maggi ataupun mi segera Maggi yang telah siap direndam dengan air panas. Okey, perencah dia. Jangan buang. Sebab apa? Kita nak pakai sebagai bahan perasa. Apa lagi? Jom kita mulakan. Mula-mula, kita nak lenyetkan kentang ni dulu. Macam mana? Kita lenyetkan dia satu-satu pakai gelas. Pakai bontot gelas ni. Masukkan satu persatu. Jangan gelojoh sekali masuk 3. Kan kejap lagi, nak tekan yang mana satu. Bila kita dah rebus kentang ni dengan empuk, itu memudahkan kerja kita untuk melenyet sebenarnya. Pastikan kita lenyet dengan betul. Kita nak betul-betul dia penyet ataupun mampat. Kita tak nak dia berketul-ketul nanti. Kita nak dia halus supaya nanti kita kepal-kepal bergedil tu. Oh, cantik, menarik. Okey, kalau kita ada bajet lebih, kita nak taruh daging pun boleh, nak taruh isi ayam pun boleh. Tapi make sure daging tu kita kisar dulu. Biar dia hancur. Dah jadi macam tu, nampak lembut. Sekarang ni, kita nak potong bawang. Potong bawang halus-halus. Nipis-nipis. Cara potong bawang kena tahu. Kali ni kita nak potong dia hancur. So, kita potong dia macam ni. Nampak tau, macam chef tak? Kedepankan pisau kita. Jangan tarik dah. Ke depan. Tak susah mana pun. Nak pula ada Maggi. Lagi senang. Masakan kita sentiasa jadi. Okey, dah hancur macam tu. Kita masukkan terus ke dalam mangkuk yang berisi kentang tadi tu. Bawang putih. Potong halus-halus. Senang je, tak susah mana pun. Buat bergedil ni. Potong. Cincang. Campur. Okey, daun sup kita pakai dalam sepohon. Iris halus-halus. Cincang dia pun tak apa. Sebab apa? Nanti kita kepal dia nanti, bergedil tu, dia tak struktur yang kasar. Kita nak dia struktur halus. Daun sup ni sebenarnya akan menaikkan aroma bergedil tu. Okey. Kita masukkan sedikit garam. Tak banyak. Terpulang kepada kita punya isi ataupun adunan kita. Lebih kurang macam ni kita masukkan 1,5 sudu. Kita masukkan sedikit serbuk lada hitam ataupun lada sulah. Masukkan sedikit, tak banyak mana. Lebih kurang dalam setengah sudu je. Kita masukkan ni dia. Perencah Maggi. Kita pakai perencah Maggi kari lah. Kita pakai sikit je, tak banyak mana. Sebab apa? Garam tadi dah ada. Serbuk Maggi ni pun ada juga garam. So, kita tak nak pakai banyak lah. Lebih kurang dalam setengah pack je. Sekarang ni, kita nak buat apa? Kita nak masukkan Maggi. Lepas tu, kita nak uli ataupun kita nak gaul dia. Gaul dia, bagi dia sebati betul-betul. Bukan apa, kalau kita tak gaul macam ni kejap lagi, kalau kita pakai sudu, kita susah nak mendapat struktur ataupun nak dapat bentuk. Kita tak dapat detect sebab ujung sudu, bukan ujung jari. Tapi, saya nak pesan sikit orang bujang, tangan tu basuh. Sebelum nak masak apa pun. Bukan apa, kejap lagi sakit perut pula. Kita tak nak macam tu. Dah uli siap dah cantik dah macam ni. Kita nak bentukkan dia. Tengok macam mana. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Terpulang kepada saiz ataupun fizikal seseorang tu. Bukan apa, kalau orang gemuk dia boleh nak buat besar sangat kan. Dia tamak nak makan sekali kenyang. Macam kita ni, orang kecil-kecil, tak payahlah nak buat besar-besar macam tu. Agak-agak je. Kita buat bulat macam ni dulu. Bergedil. Bentuk bergedil macam mana? Bentuk bergedil bukan berbola macam ni. Bentuk bergedil macam ni. Tepuk-tepuk dia sikit. Macam tu. Supaya dia tak pecah. Nampak tu. Nampak urat-urat Maggi tu. Yang tu lah sedap sebenarnya. Okey, kita buat ulang proses yang sama. Terpulang kalau kita nak buat 20 biji, kena bahan lebih lah. Macam saya ni, kita buat lebih kurang seorang nak makan. Tak banyak, 5-6 biji. Orang-orang bujang, student-student. Selalu makan Maggi, saya tahu. Kewangan terhad kita pelbagaikan lah. Puasa ikat perut lah, tak payah makan lah. Tak perlu. Maggi pun boleh jadikan pelbagai jenis makanan sebenarnya. Nampak tu, cantik tak? Ada hijau, merah daripada bawang, ada kuning daripada Maggi dengan kentang, bintik-bintik hitam tu, black pepper dia sangat-sangat menarik. Kita uli dia, jangan bagi dia pecah. Sebab apa kalau dia tak padat nanti, kita goreng, dia hancur. Kita tak nak. Tepuk-tepuk dia. Sebab apa saya tepuk macam ni? Saya nak test dia. Tengok dia pecah ke tak. Macam ni tak pecah, padat. Ni yang kita nak ni. Lepas ni, orang bujang kalau ada orang tegur tu, beli Maggi je, makan Maggi je. Tak, buat bergedil lah. Takkan nak makan Maggi saja. Nampak tu. Kita dapat berapa biji? 7 biji. Belum siap lagi sebenarnya. Kita nak pukul telur ni. Sebab apa? Sebelum nak goreng ni, kita kena celup telur. Lepas tu baru kita goreng. Supaya dia tak pecah ataupun retak bergedil tu nanti. Kita pukul dia. Tak payah letak garam, tak apa. Sebab apa? Bergedil tu dah ada perasa dia sendiri. Okey, telur semua dah kembang. Bergedil pun dah siap uli. Boleh masak lah. Apa lagi? Okey, sekarang ni kita nak masak. Panaskan kuali. Masukkan minyak untuk menggoreng. Tak payah banyak sangat. Agak-agak je.
Lebih kurang dalam suku kuali je. Jangan terlampau banyak sangat ataupun terlampau kurang sangat. Nanti bergedil tu akan serap minyak. Kalau terlampau banyak sangat, dia nampak berenang-renang ni, kita nak masak dia separuh bawah, separuh atas. Akan kita terbalik-terbalikkan nanti. Okey, sementara tunggu minyak panas, senang je. Kita ambil bergedil yang kita uli tadi, bergedil Maggi tu. Kita masukkan dalam telur yang kita pukul tadi tu. Macam ni. Nampak tu, menarik kan? Lepas tu, kita terus masukkan ke dalam minyak. Jangan terlampau gopoh gapah sangat. Sebab apa? Nanti bergedil ni akan pecah. Sebab Maggi tu dia lembut. Kita goreng 3 biji dahulu pun tak apa. Jangan risau dalam dia tak masak. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kentang tadi kita dah rebus. Maggi kita dah rendam air panas. Sebelum tu, kita dah celup dengan telur yang kita pukul. Kita nak gorengkan dia. Cuma kita nak bagi dia rangup di bahagian luar. Lembut di bahagian dalam. Sambil-sambil tu, kita juga boleh ambil minyak ni dan kita simbah kat atas dia. Sebab apa? Minyak ni panas akan membantu bergedil kita masak dengan cepat. Jangan pula kita ambil, kita simbah atas jari. Kejap lagi, habis tak ada jari. Pergi kerja, jari mana? Tinggal dalam kuali. Masak dekat dapur ni, kena berhati-hati. Masak biar perlahan-lahan. Bukan apa nanti tercedera, susah pula. Nampaknya dah bertukar colour. Keperang-perangan, kita terbalikkan bergedil kita supaya dia tidak hangus. Amboi, cantiknya bergedil. Tak payah lama-lama pun. Sebab apa? Kentang kita dah rebus. Maggi pun dah rendang air panas. Dah masak dah. Sebenarnya goreng 3 ke 6 minit. Dah cukup. Kita ulang proses yang sama macam tadi juga. Kita rendamkan dengan telur. Kali ni kita goreng ke 4 biji terus. Kita habiskan dengan api yang perlahan-lahan. Kita tak nak dia tergopoh gapah masak. Nanti ada yang masak, ada yang tak masak. Tak sampai setengah jam pun. Kalau kita nak start motor, nak pergi kedai nak beli, kurang-kurang mau 3-4 jam. Sebab apa? Pergi-pergi tutup kedai, tak buka. Pergi kedai lain pula. Kalau ada pun bergedil sebiji, RM1 lebih. RM2 lebih pun ada. Mahal. Ni sebungkus mi segera Maggi, RM1. Kentang 3 biji, bawang, daun sup. Dah siap. Okey, kita terbalikkan dia. Kita tak nak dia masak dengan tidak sama. Bahagian atas kurang masak, bahagian bawah masak. Kita tak nak. Kita perlahan kan terbalikkan dia supaya dia tak hancur. Okey, kepada orang bujang yang ada awet-awet tu, kalau celebrate birthday, awet, tak ada modal, tak cukup duit. Senang je. Buat bergedil besar sikit, goreng, cucuk lilin, bakar. Happy birthday sayang. Gantikan dengan bergedil. Nampak? Kreatif tu. Okey, tadi kita masuk 3 ketul bergedil ni. Dia masak sekejap je. Sebab apa? Kurang kuantiti dalam kuali. Minyak tu dia panas, ngam dengan dia. Tapi kalau kita dah masuk 4 ketul ni, dia dah turun suhu dia. So dia masak lama sikit lah. Kena faham juga faktor-faktor dia tu. Jangan masak terlampau overcook ataupun terlampau perang sangat kalau dia. Nanti tak sedap, hangus. Okey, dah masak sebenarnya. Senang je. Kita angkat, kita teruskan minyak. Nampak tu, color dia sama je. Sebab apa? Kita kontrol api dia. Kita kontrol kepanasan ataupun suhu minyak tu. Memang dia masak dengan menarik. Tada! Tu dia bergedil mi segera Maggi. Sekejap je. Tak sampai 15 minit. 7 biji bergedil mi segera Maggi. Dah siap. Mestilah kena cuba. Sebab apa? Cepat, murah, jimat dan bersih. Buat sendiri tau. Sekarang kita nak buat pula satu lagi resipi yang menarik. Apa dia? Kena tengoklah. Kena tengoklah apa dia. Jangan dulu.